Amanah dipikul, maruah dijaga. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang bijaksana serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pernahkah anda terfikir dalam dunia yang mengejar populariti dan kepentingan ini, adakah nilai kejujuran masih mempunyai tempat? Nama saya Nuha Fakiah binti Muhammad Syariful Azmi dari Sekolah SMA Ma'arif. Kod sekolah saya TFT 0003. Hari ini, saya akan mengupas sebuah naskah ilmiah yang cukup menyentuh nurani bertajuk Jujur Itu Indah, hasil karya Datuk Hassan Noor. Buku ini bukanlah sebuah novel fiksyen tetapi naskah ilmiah yang membincangkan falsafah di sebalik sifat jujur. Penulis menggariskan bahawa kejujuran bukan sekadar tidak berbohong melalui kata-kata tetapi merangkumi kejujuran terhadap diri sendiri, tanggungjawab kepada Tuhan dan integriti dalam menjalankan amanah sebagai seorang manusia dan pelajar. Salah satu bab yang paling menarik perhatian saya ialah mengenai kejujuran dalam ilmu. Penulis menegaskan bahawa kejayaan tanpa kejujuran seperti bangkai rumah di atas pasir. Kejayaan yang tidak akan kekal lama tanpa kejujuran. Fakta-fakta yang disertakan dalam buku ini disokong dengan analogi kehidupan seharian yang mudah difahami, menjadikan topik berat seperti etika terasa sangat dekat dengan jiwa kita sebagai remaja. Melalui pembacaan naskah ini, saya belajar bahawa kejujuran adalah mata wang yang paling berharga. Walaupun kejujuran kadangkala pahit dan sukar, ia memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa. Seperti kata penulis, kebenaran mungkin akan menyakiti buat seketika, tetapi pembohongan akan menyakiti selama-lamanya. Buku ini berjaya menyuntik semangat dalam diri saya untuk berani berkata benar walaupun di hadapan 1000 rintangan. Sebagai akhir bicara, buku Jujur Itu Indah ini bukan sekadar untuk dibaca tetapi untuk dihadam dan diamalkan. Ia adalah panduan buat kita semua agar terus menjadi insan yang berintegriti demi masa depan negara yang lebih cemerlang. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkanlah. Dunia mungkin tidak selalu menghargai kejujuran anda, tetapi hati anda pasti akan merasai keindahannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.